Selam scuba atau scuba diving nampak mudah untuk aktiviti rekreasi bebas, namun keadaan berubah jika ia melibatkan operasi mencari dan menyelamat SAR. Laporannya bersama wartawan Firdaus Arasi Idris untuk kita selami pengalaman beliau yang turut serta dalam latihan menyelam bersama pasukan penyelapan di air PPDA Jabatan Bomba dan Penyelamat di Pulau Talang Besar. Pulau Satang yang terkenal dengan kawasan pendaratan penyu di Sarawak mengambil masa hampir 1 jam perjalanan menggunakan bot dari jeti Kelab Bot Santubong, Kuching. Sesi latihan skuba kali ini melibatkan seramai 5 anggota dari Balai Bomba Batu Lintang yang diketuai oleh Ketua Balai Faizal Sari. Latihan kita pada kali ini di Pulau Satang yang mana dalam kita punya standard jabatan sendiri, pasukan menyelamat di air perlu menjalani latihan 240 jam setahun. Jadi di Pulau Satang ni adalah satu sebahagian daripada latihan kita. Sebuah bot aluminium dan aset yang terbaharu jabatan iaitu Amphibious Rigid Inflatable Boat atau ARIB turut digunakan untuk sesi latihan ini yang menyaksikan kebolehan aset tersebut menambah baik misi SAR. Bot yang direka khas mempunyai 3 roda kuasa elektrik ini boleh naik ke tebingan sungai dan pantai seperti di kawasan latihan ini. Ini merupakan antara aset yang boleh digerakkan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat dalam tempoh 1 jam jika diperlukan untuk aktiviti menyelamat sama ada di sungai maupun di laut. Berdepan dengan pelbagai cabaran dan risiko yang berbeza dalam setiap misi, anggota terlibat terlebih dahulu membuat pemeriksaan kelengkapan dan fizikal menyeluruh. Bagi salah seorang anggota PPDA, Isni Zamcil, pengalaman 15 tahun beliau dalam misi SAR di sungai mempunyai pelbagai kisah termasuk mistik yang boleh dijadikan cerita. Jadi pengalaman yang begitu yang masih sampai sekarang ni yang kita ingat tu masa kita buat selaman kita berpusing dalam air, sedangkan air masa tidak larus. Kita semua adalah dalam 4 orang, semua berpusing-pusing dalam tu. Jadi kita buat keputusan untuk naik ke atas saja. Macam ada satu petanda yang mengatakan kita jangan mencari ke situ. Manakala bagi Ramzai Talib, misi SAR bagi Jururawat Hospital Umum Sarawak, Nurul Waziana Muhammad Yusof, 23 tahun yang hilang di Pasir Pandak Disember tahun lalu, juga berdepan cabaran baharu. Baginya, yang mempunyai pengalaman scuba SAR 7 tahun itu, faktor cuaca dan keadaan laut bukan ancaman sebenar. Teknik surface searching iaitu pencarian di darat dan dengan bantuan pasukan ni jugalah anggota-anggota keselamatan yang lain. Dan juga yang ketaranya di kawasan lokasi terdapat sang bedal. Ancaman utama untuk pasukan PPDA Negeri Sarawak. Antara ancaman dan cabaran, ia pasti menjadi satu episod pengalaman dalam kerjaya mereka untuk dikongsikan bersama anggota lain maupun kepada penggemar scuba. Firdaus Arasi Idris bersama juru kamera Ramli Safri dari Talang Besar untuk Berita RTM.